Hai, Assalamualaikum perahu sangkut tepi sungai ni. Penang Mai. Okay guys, hari ni hari yang kita dinanti-nantikan. Yang Mimi kata nak buat baju pre-love kan. Yang ramai tanya Mimi nak buat pre-love ke? Baju tu saya nak, baju ni saya nak kan. So hari ni siapa cepat dia dapat baju tu memang betul-betul saya bagi spontan. Korang boleh pilih. Dan harga saya akan bagi letak harga bawah pada 100 pun ada, RM15 pun ada. Okay, saya akan tunjuk dekat korang. Okay, jom kita pergi ke destinasi sekarang. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Okay guys, dah sampai dah tempat dia. Jom kita pergi cari parking. Mak saya, kakak saya semua dah sampai dah kat sini. So, kita cari parking lah. Cari parking. Dah. Panjang. Habis nak tengok suasana dalam ni. Macam terbalik tak? Terbalik. Kita pasang ke dalam. Saya pun dah lupa dah orang tu buat macam mana. Saya fikir ada akak ni. A few minutes later. Sekarang tengah azan. Belum. Sekarang tengah azan. Kita dah nak ni pack apa ni? Aku dah beli nak pack barang-barang, baju-baju for dulu, pasal-pasal mendatang dulu, barulah saya menjual. Okey. Alright. Mama nak tidur sini, mama kata. Mama nak tidur sini tak tahu, takut lah. Macam Red. Oh, semua kedai kita dia buka sini. Macam makcik hitam macam ni. Macam mana Mata dia je. Ambil kemah Mek. Mek kemah Mek tinggal. Orang dah tahu dah mata dia macam mana. Mek kemah. Venus saya. Tina cantik dah. Kawan. Rugi kalau aku dah buat. Mas ni. Kali krik-krik dia tu. Mas ni dah rekam. Macam Dah pusing nak pusing kat
Mimi? Pusingkan hang je lah. Aku pun seronok duk saya guys banner saya tu. Dah record ni? Merah ya nak? Merah tu. Okay. Depan lah, depan. Jangan. Yes, macam tu. Depan je, depan. Tadi tak ada? Bila kena RM2? Kita buat iyo. Alright, Mimi, alright. Are you okay? Mimi, okay? Asal boleh? Tak boleh je. Okey. Okay guys, Mimi dah siap dah pasang banner. Cuma sekarang ni baju saja. Tengok banner ni. Cantik tak? So dah siap dah banner. So sekarang ni kita nak packing baju-baju pula. So kita nak punggah-punggah baju pula. Ada lagi satu lagi banner mak saya. Dia ada jual curry puff katanya. Sekejap kita tengok dulu. Baju-baju berlambak tu pun ada lagi dalam kereta. Bukan saya jual baju saja, saya buat curry puff sekali. Buat frozen curry puff dengan roti canai. Canai mak saya. Sebelah kak? Adik, kenapa adik? Lampu. Saya suka baik-baik yang macam abang kempen. Sebab dah saya beli yang barang-barang lampu kempen. Kalau lampu macam ni, comel tak? Kita try. Sabar. Ha? Macam mana abang? Cantik kan? Dia macam bateri lah. Kalau bateri habis korang cas. Macam tu saja. Ni kita tempat tekan dia. Macam tu. Macam tu je. Ya. Sana.
nak main tembak-tembak. Tahulah siapa yang ambil gambar ni. Ambil video. Dia kata tahu lah nanti siapa yang ambil kamera video ni. Yang ni macam bukan rakam yang dekat situ. Ya. Dah. Delete padam buat balik. Bukan delete ni. Tekan balik. Ni. Tekan. Ni. Adik ni. Tengok lampu. Ni lampu. Mimi. Mimi. Dia boleh tukar. Ada yang nak dengar. Okey. Dalam pesta muda-mudi. Lampu tengah ni je. Lagi? Lagilah. Saya kat tengah-tengah ni. Okey. Baru dah buka. Biasalah ni last minute punya kerja. Kan? Oi. Oh, ada tu jual lah. Oh. Palang ramai ah. Palang susah. Susah dia tengok semua. Banyak lawan-lawan. Itu dress. Itu dress kan? Dress memang tak belah sini kot. Baju mafia yang tu pun saya ada jual juga. Dah tak pakai dah baju mafia ni. Kalau korang kat luar nak buat pakai baju mafia ke, nak buat style ala mafia ke, bolehlah datang ni. Siapa cepat dia dapat. Berganti dengan baju yang mafia. Yes. Ni baju yang mafia. Sudah tak buat stand lah. Tunjuk je. Oh, itu kan stand tu kan. Macam mana? 30 lah bang. Ajar. Baju Amanda tak ada lah kiranya. Dulu dah. Okay, thank you. Bye. Okay guys, ada lagi baju yang korang tak sempat. Mak saya pun ada jual kat Lipak dengan tu channel. Let's go datang. Mana boleh dia tak lagi lah. Oi. Ni casing ambil casing. Bateri pun sikit je kan.
Ni casing. Casing. Macam mana Yana? Hari ni meniaga apa? Ya Allah, aku tak tahu lah aku meniaga apa. Asal aku turun, sekejap aku menerak, sekejap aku baring. Aku pun tak tahu. Hai. Thank you tau semua. Thank you. Pokoknya lain dah. Tadi rasa tengok dress je nak beli. Tanya mana tu. Tadi fikir nak beli dress. Tak jadi lah tengok harga lain. Harga stress lah. Ini memang harga stress. Ada lagi nak jual lagi kat Paling kot Sepanjang Jaya kapal luar ni. Nak bagi habis tu. Macam dapat apa? Ada lagi banyak lagi kan? Ada lagi. Dalam kereta ada lagi. Slot slack. Tu lah muat lah slot slack. Ni sampai sekarang dia pakai yang sama saja, murah kan. Berapa belas ringgit Thank you support. Biru putih tu berapa? Biru putih. Biru putih tu apa? Baju Desi. Baju Desi susah kot. Ada ni. Ada marker. Nak marker dah marker tadi. Marker ini. Marker ni. Ya, tulis. Kalau hitam kalau hitam mungkin kot kan. Alah sekali lah dua. Alah siapnya. Sini kecil je. Kecil. Besar tak apa. Besar pun tak apa. Sayangnya. Wah, tengok. Nanti jual kat Kila first. Limited edition ni. Tengok jadi macam mana dia bukan tanda sayang saya ni. Ni tanda saya cincang. Sebab tangan awak bergelembung-gelembung tadi. Masa saya tanda sayang sebab gelembung eh. Syakir. Sekali. Sekali okey di mana? Nombor 7. Minta holiday. Oh. Wah, okey. Ni baru betul Jai. Betul. Apa kesannya? Kesannya hari ni. Turi kan tak faham kena nak buat ni. Kat belakang dekat. Banyak lagi orang kan? Dia kata asal buruk sangat ni dia kata. Dah berdepan sangat tu. Ni betul ni. Betul tu. Tapi kan sayang lah kalau biru. Boleh satu lah. Boleh. Okey. Dia kata tak ada sayang. Siapa dia tu? Dia ni ambil. Thank you. Terima kasih. Thank you. Support. Orang kalau sedikit orang. Amin. Kau. Saya tak tahu. Diorang tengok muka saya terus drop. Aku tengok gaya macam tu ke? Muka Korang selit tu? Tak ada. Korang selit tu? ada naik balik 1K kau hancur. Korang selit? Selit muka. Jahat lah korang selit tu. Muka aku lebih kurang je. Tapi tak minat cara aku. Abaya tu saiz apa? Abang yang mana? Abaya. Yang mana satu? Bagi tahu yang nak yang mana satu. Bagi tahu saya. Weh, jangan. Macam perli tu. Ya betul nak dia nak nombor tanda sign tu. Yalah, ada nak punya sign. Korang dah fikir habis-habis ke? Kalau sign ada nanti. Oh. Okey. Cantik ke kamera pun? Bang, kami perlukan tenaga hijau tu. Tak ni nak juga.
Nak sangat. Abang buat apa tu abang? Abang broken ke ni? Ni masuk sekali. Nak lagi ke? Oh, sekali. Ini Mimi. Ini pun Yana. Oh, ketak-ketak tangan Mimi. Kita tiba-tiba. Kesiannya shaking akak ni. Tapi sudah isap Mimi kat Yana lagi. Dua-dua lah. So sweet diorang ni. Sweet. Pakcik ni invite saya ni. Tiba-tiba jadi. Okay, so kita nak tunjuk dekat korang. Ni semua JC. Ni semua JC semua. Ni dress semua dress. Kenapa muka yang sama je? Ada nak Mimi seorang. Kat sini memang saya angkut baju mak saya, kakak saya ke yang saya rasa dah sadai ke bang? Ada. Yang saya rasa tersadai ke dekat rumah yang diorang malas nak pakai baju tu kan. Saya akan jual lah dekat sini baju mak saya, kakak saya semualah. Tak silap hari baju tu pun saya jual kat baju yang Doraemon ni. Baju dia pun saya jual juga nanti ya. Baju Doraemon tu. Ada bala. Post suka lah. Boleh post, boleh. Ulang. Yang satu nak pegang sebenarnya ni. Mama pegang, Mak. Bayar ungu saya satu. Bayar ungu size free size. Free size. Mama, Allah stand dia macam tu. Mama kena jadi stand. Sebab dah tegak elok dah tu. Ni. Yang ni lawa kamera aku ni. Lawa bang. Kamera hang. Aku tak buat TikTok lagi. Okey dah. Okey. Apa okey? KO. Yana, come here. Sheila, bawa sangat. Mimi sama macam ni. Oh, yang mana nak? Main bola tu. Ada suka apa-apa tu lah. Ambil. Kau Zena. Ambil RM10. Ambil satu lagi. Ambil $2. Dah bawa RM20. Ambil selai. Cukup 20. Ambil $2 jadi RM20. Ambil. $2 RM20. Kak pilih Kak. Kak pilih. Lidah. Nah, berkenan kan? Tak apa. Demi adik. Demi adik ambil je $2 RM20. Demi. Abang ada tak? Okey, tak apa. Dia saya punya ni. Okey, cantik. Okey. Alah pula. Cuba punya. Kita try dah Ya. satu. 2, 3. Kita macam berion. Laju sangat kot. Tapi okey kan? Kalau boleh kalau masa tu kita kena buat effort. Save dulu kita buat. Atau nak buat dengan Ali Apple? Haknya Apple tu dulu. Atau buat haknya. Boleh. Jadi haknya. Ya, tapi kan macam nak masuk tu kalau boleh buat macam laju. Macam hyper sikit je buat. Dah tadi kan macam boleh. Kena laju ke? Macam kan masa macam tu. Kita buat macam buat lain-lain dulu. Bagi tak laju. Ikut Ali lah buat ni. Masa nak ikut dia ikut Ali. Dia kena member.
Akan dia tak siap jadi kamera. Okey. 1, 2, 3. Hari ni Kak Syirah banyak pesan. Hari Kak Syirah banyak facility jadi driver jadi. Okay guys, itu je lah konten Mimi untuk hari ni. So Mimi nak tutup dah kedai. Esok Mimi akan buka lagi. Last esok dekat sini. So mungkin nanti dekat Suruhanjaya ke apa, nanti Mimi akan beritahu lain lah. Okay, thank you tengok video ni. Thank you juga yang support Mimi. Okay korang, thank you juga yang datang dekat ni punya apa yang pun aku tak tahu. Thank you so much korang yang datang sini dan support saya dan beli baju-baju yang saya buat video lepas ni. Thank you so much. Bye. Assalamualaikum.